terjadi. Sayyidina Umar Al-Khattab. Suhaib dia mati pada tahun 38 Hijrah. Tanam di Madinah. Lebih kurang umur dia dalam 73 tahun. Sayyidina Umar Al-Khattab, masa dia pagi dia kena tikam tu, dia pesan. Dia kata, Umar dah macam tak sedap hati duk dengar khabar-khabar, tak sedap hati dah. Tapi sembahyang jalan juga. Umar kata, kalau jadi apa-apa kat aku pagi ni, something jadi pada aku, maka orang yang akan ganti aku yang hampa nak cari, orang itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Dia yang kena jadi ganti imam aku. So Umar satu hari, bukanlah kata bertengkang, tapi Umar pernah kata pada Suhaib. Umar kata, aku pelik dengan hang ni dalam 3 benda Suhaib. Aku cukup pelik dengan hang. Satu, aku pelik, hang ni ada 7 orang anak, tapi seorang pun tak ada nama Yahya. Tapi kenapa hang dapat kunyah Abu Yahya? Orang panggil hang Abu Yahya. Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi. Itu maknanya macam Umar nak kata hang ni, bahasa kita kata hang ni tak guna betul ya. Duk pakai gelaran ikut suka hang. Tapi tak guna tu bukan marah, cakap macam kita lah, hang ni tak guna. Janji nak main pukul 8 kat pukul 9 baru sampai. Tu guna betul hang ni. Ataupun ustaz ni tak guna betul. 9 tak berhenti lagi. Guna betul ni. Hang tak ada pun anak nama Yahya, tapi pasal apa hang pakai kunyah Abu Yahya? Dan Umar kata dekat dia, hang ni pelik betul lah hang ni. Hang ni Ar-Rumi. Hang ni orang Rom. Tapi boleh duduk di sini. Boleh duduk di sini, dapat kedudukan di sini. Jarang tau orang luar nak dapat satu kedudukan yang macam ni. Dan Umar kata, hang ni satu benda aku tak apa berkenan ke hang. Hang ni kalau buat makan, tak pernah sikit. Hang suka jamu orang ni, lebih daripada orang main. Baguslah panggil hang ni. Umar kata kat dia. Suhaib kata pada Umar. Suhaib kata, Umar, betul aku tak pernah ada anak, seorang pun anak aku, nama Yahya. Tapi hang tahu dah Umar, siapa yang panggil aku Abu Yahya? Yang bagi gelaran kunyah Abu Yahya ke aku adalah Rasulullah di Quba pada hari aku hijrah. Dia yang panggil aku, Rabiha bay'uka ya Aba Yahya. Untung sungguh engkau wahai Abu Yahya. Sebab Yahya adalah nama yang beri kepada Nabi Zakaria, pada anak dia. Ya Allah kata sebelum ni tak pernah ada orang dapat nama macam ni, dan nama ini menggembirakan Yahya. Bagi kehidupan pada Yahya, pada Zakaria dan isteri dia. Sampai Allah kata, kami akan gembirakan engkau Zakaria dengan seorang anak yang nama dia Yahya. Yang sebelum ini siapa pun tak pernah pakai nama ni. So Nabi panggil dia, untunglah kamu Abu Yahya, kamu akan hidup dunia sampai akhirat. Kamu akan gembira dengan perniagaan yang kamu lakukan. So bila Umar kata dekat dia lagu tu, dia kata pada Umar, perlukah aku ada anak laki-laki? Kalau sekiranya Rasulullah yang bagi pada aku dan dia tahu aku ada anak tak ada anak. Umar dengar Umar tunduk. Maknanya berbezalah dengan Umar. Kunyah Umar tu pasal kerana dia ada anak. Kunyah Suhaib ni, Nabi yang bagi. Oh, subhanallah. Subhanallah. Tu dia kata Umar, siapa yang kata aku ni orang Rom? Siapa yang hang kata aku ni darah Rom? Aku orang Mekah, aku orang Arab. Daripada Puak Namiri. Kemudian aku ditangkap, dibawa dan aku patah balik. Aku Arab. Kerana Arab, aku orang Mekah, kalau aku duduk di Mekah, apa yang peliknya? Yang peliknya macam hang lah yang tak tahu cerita. Oh, punya aku tak tahu cerita. Dia jawab pada Umar, dia kata, sejak aku dengar, sepatah Nabi kata, sebaik-baik manusia adalah orang yang suka menjamu orang. Sejak daripada hari itu, aku pastikan, aku akan jamu orang. Sikit atau banyak. Kerana Nabi yang kata, sebaik-baik orang yang suka jamu orang. Oh, Suhaib Ar-Rumi. Dahsyat, ikhwan. Dahsyat. Nak dapat kekuatan macam ni bukan senang. Bukan senang. So kita, ikhwan, kita pilih. Kekuatan yang mana kita nak. Sama ada kita memilih kekuatan maddi, ataupun kekuatan maknawi, ataupun kita cantum kedua.